Assalamualaikum dan salam Ramadan. Bersama kami di VPSS Putra Bestari. Hari ini kami mengadakan majlis peluncuran program 3 Ramadan tahun 2026 bagi Sekolah Kebangsaan Bandar Hilir. Ramadan tiba lagi. Bulan yang penuh rahmat, keberkatan dan pahala yang berganda. Jom kita lihat apa yang menarik sepanjang program ini. 'Hari ini spesial tau. Mestilah. Hari ini juga hari lahir Ustaz Amran, Guru Besar SK Bandar Hilir. Selamat Hari Lahir Ustaz Amran. Semoga Allah selalu memberkati Ustaz. Amin. Sekarang kami bersama dengan Ustazah Mawadah binti Naim, Ketua Panitia Pendidikan Islam SK Bandar Hilir. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ain. Bolehkah Ustazah memberi tahu aktiviti yang akan diadakan sepanjang bulan Ramadan tahun ini? Okey, baiklah. Okey, insya-Allah pada tahun ini pelbagai aktiviti telah dirancang sepanjang bulan Ramadan. Contohnya program tadarus Al-Quran, celik Iqra, diary Ramadan, tabung Ramadan dan banyak lagi. Semuanya bertujuan untuk mengisi masa lapang dengan lebih bermanfaat dan berfaedah. Wah, bestnya. Bolehlah kumpul pahala banyak ke Ustazah? Inilah peluang kita untuk menambahkan pahala, buat amal kebajikan dan juga pastikan tahun ini ialah Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih Ustazah atas perkongsian itu tadi. Ingat ya kawan-kawan, jangan lepaskan peluang untuk sertai aktiviti yang telah disediakan. Marilah kita jadikan bulan Ramadan tahun ini lebih bermakna. Salam Ramadan Al-Mubarak dan selamat berpuasa. Bye-bye.